Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Hari ni saya masih lagi dekat kebun. Nak memotong rumput lagi kan. Sebelum saya nak meracun lah minggu depan kan. Jadinya video kali ni bukan pasal kebun kan. Saya ni dah lama dah tak buat video-video pasal kajian. Last pasal kajian saya adalah pasal apa saya rasa kesan-kesan kerosakan ataupun fasad yang dilakukan oleh keturunan Ya'juj Ma'juj. Masa saya tu yang last kot. Jadinya macam mana nak cakap video saya ni adalah orang kata bukan nak menjawab lah kan. Sebab setengah-setengah orang dia kata saya nak menjawab kepada apa benda ke. Tak. Tapi video saya ni adalah lebih kepada saya tertengok satu video daripada Syekh Asim. Syekh Asim ni adalah satu orang Syekh dekat luar negeri lah kan. Dalam video tu ada orang bertanya kepada Syekh Asim ni kan, bolehkah kita mengkaji kitab Taurat ataupun kitab-kitab umat yang terdahulu ni untuk tujuan dia berdebat dengan mereka. Berdebat dengan mereka kalau mereka nak berdebat pasal agama lah kan. Jadi Syekh Asim ni dia menjawab pertanyaan tu kan, berdasarkan dalil daripada hadis Rasulullah SAW lah kan. Dia tentang satu peristiwa ketika tu umat Islam kan, Rasulullah apa semua berada di Madinah kan. Jadinya ketika Sayyidina Umar membawakan helaian kitab Taurat dan dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW kan. Lepas tu Nabi Muhammad SAW pun muka dia berubah kan. Lepas tu ada sahabat yang lain tegur, apakah kamu tak perasan Umar wajah Rasulullah berubah kan. Kemudian Sayyidina Umar pun terdiam. Lepas tu Rasulullah SAW pun bertanyakan semula kepada Sayyidina Umar kan, adakah kamu keliru kan. Lepas tu barulah Rasulullah mengeluarkan hadis kan. Dia berkata yang kamu tidak boleh belajar apa-apa daripada orang kan, tak boleh menemui kebenaran lah daripada orang yang tersesat kan. Macam itulah lebih kurang. Dan kemudian bila saya kaji balik hadis tu, rupa-rupanya ada lagi hadis-hadis yang serupa dengan hadis tu, tapi dia tak ada cerita yang lengkap macam ni lah. Cerita peristiwa di mana Sayyidina Umar membacakan helaian tu, dia terus kepada larangan Rasulullah tu. Rasulullah mengatakan yang kita tak boleh belajar daripada orang yang telah sesat lah. Itu je lah. Jadinya saya cenderung mengatakan yang, sebab saya ni bukan pengkaji hadis penuh masa ke apa, ahli hadis ke apa ke, tak. Tapi saya cenderung mengatakan yang hadis-hadis tu adalah orang kata terbitan daripada peristiwa yang Sayyidina Umar tadi tu lah kan. Jadi kita merujuk kepada peristiwa Sayyidina Umar ni untuk menghuraikan tentang larangan, merujuk daripada sumber kitab umat terdahulu lah. Sebab sepanjang saya buat video kajian saya lepas-lepas ni, saya banyak merujuk pada kitab-kitab umat terdahulu, tapi berdasarkan kan Al-Quran sebagai dia punya orang kata pembeza ataupun pemisah yang mana betul dengan salah, dan sains dengan sejarah adalah alat yang saya gunakan untuk mengukuhkan lagi Al-Quran dalam menilai kandungan kitab Taurat tu lah. Jadinya kita berbalik kepada dalil dalam ayat Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab terdahulu kan. Apa tu? Jadinya secara ringkas kan, sebab ada banyak tapi saya pun tak larat nak sebut semua. Saya pun dah tak ingat dah kan. Sebab masa saya duduk menghafal dalil ni adalah ketika saya mengkaji kisah Ashabul Kahfi dulu kan. Lepas tu saya bawa kepada kisah dua tuan tanah. Lepas tu bawa kepada kisah apa nama tu, Zulkarnain kan. Itu kalau kita rujuk kitab-kitab terdahulu memang ada petunjuk dia kan. Jadinya adakah cara saya satu salah kan?
Sebab banyak juga yang komen kan, mengatakan tambah-tambah dalam bab-bab manusia ni kan. Dalam bab asal usul kejadian manusia, yang Nabi Adam AS tu bukannya manusia yang pertama. Orang ramai yang komen kita tak boleh macam tu, jangan ambil sumber-sumber yang ni. Tapi lalas sekali cerita yang dia bawa tu, yang bila Nabi Adam AS tu turun jin, habis kena hambat pergi masuk dalam laut, dalam hutan apa semua tu, itu lagi Israeliat kan. Israeliat yang tak tahu mana datang. Israeliat yang datang daripada kitab Taurat yang kena palsu sikit-sikit tu, mungkin kita boleh cari balik kebenaran dia kan. Tapi Israeliat yang campur dengan Mesopotamia, dengan Babylon punya dongeng ni, memang wallahualam lah. Jawapan hujung dia wallahualam bisawab kan. Jadinya antara dalil-dalil yang saya selalu pakai itu adalah surah Yunus ayat 94, surah Yusuf ayat 111 kan. Lepas tu ada banyak lagi lah, dan yang terbaru saya jumpa adalah dalam surah Al-Maidah ayat 44 dengan 46 kan. Sebab kajian saya ni tak berhenti kan, tak berhenti. Cumanya saya tak buat sepenuh masa kan. Dan orang kata, yalah, sebab saya ni pun buat kerja kebun. Kebelakangan ni pun saya sibuk mengusahakan busuk lah apa semualah untuk menghadapi musim banjir. So saya tak ada masa sangat. Saya cuma orang kata tengok YouTube, ceramah-ceramah agama, cari-cari. Lepas tu bila ada benda yang menarik, kita tanya ChatGPT. Macam tu je kaedah saya. Saya tak ada kitab belakang saya banyak-banyak ni kan. Kadang-kadang kitab ni bila kita tengok ceramah orang ni, dia mengulas pendapat orang yang hidup tahun 1200 Hijrah ke 1200 Masihi ke, dia jadi lagi tak menyelesaikan masalah kan. Sebab sentiasa ada penemuan-penemuan baru kan. Tapi kenapa umat Islam cenderung untuk menolak penemuan-penemuan baru tu? Sebab dia inilah larangan merujuk kitab-kitab terdahulu kan. Lepas tu apa lagi ya, kaedah-kaedah tafsir bil maksur kan. So macam mana ya, kaedah tafsir bil maksur tu pendek kata dia adalah satu garis panduan yang diciptakan oleh manusia kan. So sampai satu masanya nanti kan, even disiplin ataupun kaedah-kaedah garis panduan yang ditafsirkan oleh tafsir bil maksur tu kan, akan menimbulkan banyak persoalan kan. Kita rasa jawapan dia kita boleh cari, kita rasa jawapan dia ada, dah boleh jumpa. Tapi kenapa tak boleh macam ni, kenapa tak boleh macam ni kan. Contohnya dalam cerita dalam surah surah Al-Kahfi tu, dan juga tentang penciptaan manusia kan. So saya banyak mencari tentang macam mana ya sejarah penciptaan manusia ni, disebabkan dalam surah Al-Kahfi tu dia menyebut yang Ya'juj Ma'juj tu. Lepas tu ada hadis daripada Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika dekat akhirat esok, Nabi Adam akan memanggil keturunan dia, yang mana keturunan dia tu daripada 1000 orang, 999 tu akan masuk neraka, dan mereka tu dah terdiri daripada kalangan Ya'juj Ma'juj. Jadi kalau Ya'juj Ma'juj ni keturunan dia bermula daripada Yafid. Yafid ni dikatakan ada 8 orang anak kan. Kalau dia daripada siapa nama dia, Turk dan Gog saja kot kan, dia ada 6 orang lagi anak kan. Lepas tu tak campur dengan Sam dengan Ham lagi. Mana datang 999 ni kan. Jadi dalam cerita saya tentang Ya'juj Ma'juj tu, Ya'juj Ma'juj ni boleh terbagi kepada beberapa kategori kan. Tapi Ya'juj Ma'juj yang diceritakan, yang ditemui oleh Zulkarnain ataupun Raja Cyrus the Great kan. Saya cakap tu lah, Raja Cyrus the Great ni adalah Zulkarnain kan. Tengok video-video saya yang lepas kan. So itu adalah Ya'juj Ma'juj yang keturunan daripada yang asal. Keturunan yang asal dia tu betul-betul dia mana? Itu dia daripada Caucasian hunter-gatherer campur dengan Eastern Europe hunter-gatherer campur dengan Bani Qabil. Sebab tu, dan Ya'juj Ma'juj ni kan, dia punya perkataan dia tu pun cepat dengan marak macam api kan. Sebab apa? Sebab
cepat tu adalah sebab dia orang berkuda. Kan? Trait kebolehan berkuda ni adalah sesuatu yang unik sekitar 3000 tahun dahulu. Kan? Jadi cari balik cerita-cerita Israeliat tentang Nabi Idris yang diajarkan ilmu menunggang kuda. Kepada siapa Nabi Idris tu berdakwah. Kan? So dan benda boleh menunggang kuda ni adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kan? Sampaikan ketika bangsa Scythia lah, bangsa Scythia yang ditunggui oleh Zulkarnain ni, kan, dia berperang dengan orang ni boleh bawa kuda lah apa semua. Tapi sebenarnya Raja Zulkarnain pun dah boleh berkuda dah 3000 tahun sebelum Masihi. Dulu memang bangsa tu saja yang boleh berkuda, kan. Sebab bangsa tu dia sebenarnya dia macam mana Eastern European Hunter-Gatherer campur dengan Caucasian Hunter-Gatherer, lepas tu campur dengan Bani Khabir yang duduk dekat kawasan Iraq apa semua tu, kan. So dia orang akhirnya bergerak ke arah utara, dia membentuk jadi satu tamadun yang baru, kan, ataupun dipanggil, kalau masalah dia panggil kebudayaan Yamnaya. Daripada kebudayaan Yamnaya ni kemudian dia berpecah jadi Proto-Indo-European, lepas tu jadi Proto-Indo-Iranian, apa semua tu lah. So pada zaman ketika Raja Cyrus the Great ni, dia dah Proto-Indo-Iranian, kan. Tapi bangsa Scythia ni adalah Proto-Indo-European. Jadi bila dia bertemu dekat Pegunungan Kaukasus tu, Old Iranian, kan, Old Iranian ni adalah bahasa yang orang kata bahasa dia yang leluhur itu adalah sampai kepada Proto-Indo-European. Dia masih ada lagi persamaan, tapi mungkin dia ada susah nak faham, kan. Mungkin ada susah nak faham. Tu bahasa Old Iranian, kan. Tapi bahasa apa yang dipakai oleh Cyrus the Great ni semasa dia punya kempen menakluk dia punya empire jajahan dia, kan? Bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik ni bahasa siapa? Bahasa Nabi Isa AS. Orang Yahudi dulu dia bercakap bahasa apa? Bahasa Aramaik. So orang Babylon, orang Assyria dia cakap bahasa apa? Bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik ni dia mula dekat mana? Dekat somewhere dekat Sumeria ke mana ke. So dia bukan dimulakan oleh orang Yahudi lah bahasa Aramaik ni, kan. Tapi yelah, orang Yahudi kan keturunan Nabi Ibrahim. So Nabi Ibrahim pun bercakap dalam bahasa Sumeria, yang bahasa Sumeria tu adalah bahasa Aramaik, kan. So jadi nak pakai kaedah apa? Kaedah tafsir ulama terdahulu yang tak tengok luasnya cabang ilmu ni, kan. Nak dapatkan gambaran tentang cerita sejarah zaman dahulu, kan. Lepas tu hujung cerita dia wallahu a'lam bisawab. Kan, jangan terima cerita saya bulat-bulat. Kan, jangan terima cerita saya bulat-bulat, pergi kaji sendiri. Kan, sebabnya saya ni tak membuat buku, tak apa, saya cuma rujuk benda ni menarik lah dalam YouTube ni, lepas tu saya tanya ChatGPT. Sebab dulu masa saya buat kajian tentang Ashabul Kahfi tu, saya mengambil masa lebih kurang 2 tahun untuk betul-betul finalize. Tapi bila dah ada ChatGPT ni, kadang-kadang seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kan, kita bersoal jawab dengan dia, kita minta data ini apa semua, alah kita dah dapat jawapan dia, kan. So bagus jugalah ChatGPT ni. Dan secara ringkasnya, kan, dan secara ringkasnya lah, kan, kalau nak tahu tentang Raja Cyrus the Great ni, kan, Raja Cyrus the Great ni memang agama Majusi, agama Zoroaster. Jadi kalau nak tahu cerita sebenar tentang Zoroaster ni, kena tengok buku Yahudi. Book of Ezra. Ezra ni dia bukan Nabi. Dia adalah dia panggil, kalau orang Yahudi ataupun orang Kristian kot, dia panggil Book of Judges lah. Dalam chapter Book of Judges ni, dia dalam Ketuvim lah, bahagian Ketuvim. Ketuvim ni adalah ketua-ketua agama ke, dia punya alim ulama ke apa benda ke. So dia adalah catatan history, sejarah, kan, catatan sejarah. So dalam Book of Ezra ni dia menceritakan yang Raja Cyrus ni dia ada agama tauhid, kan. Dia percaya dia adalah wakil Tuhan, yang mana Tuhan tu satu, kan. So apa lagi ya, dan banyak lagi lah, kan, tentang cerita dia membantu orang Yahudi tanpa mengharapkan upah, macam cerita dalam Al-Kahfi, membina tembok tanpa harapkan upah, kan.
So apa lagi lah, macam-macam lah. Dan dalam Book of Ezra 4 juga ada menceritakan tentang perjanjian di antara orang Parsi dengan orang Yahudi, yang mana perjanjian tu ditulis dalam bahasa Aramaik. Dan bahasa Aramaik ni ataupun bahasa Sumeria ni kan, kalau kita dengar orang-orang Mat Saleh ni, kalau dia nak buat magic, dia kata apa, abrakadabra. Rupanya baru-baru ni ada satu video saya tengok kan, video shot lah kan, seorang tak tahulah, dia ni mungkin orang Syrian kot, mungkin orang daripada Syria. Dia kata abrakadabra tu pun tak betul, sebenarnya khabra kadabra kan, khabra yang maksudnya daripada perkataan maka jadilah. Dalam surah Yasin dia kata apa, kun fayakun, sama lah surah Al-Baqarah ada juga. Kan, kata jadi maka jadi kan. So konsep macam tu wujud lebih kurang 2000 tahun dulu. Mungkin tu adalah sisa-sisa peninggalan daripada orang kata tauhid ajaran Nabi Ibrahim AS lah. Dia lebih kurang 2000 tahun dulu kan, bahasa Sumeria ni kan. Sebabnya kan, ada macam-macam teori. Ada yang mengatakan zaman ni berlangsung ada Nabi, zaman ni ada lepas tu tak ada Nabi 1000-2000 tahun, lepas tu datang Nabi satu. Sebab apa? Sebab nak tolak timeline Nabi Adam AS tu sejauh mungkin ke belakang kan. Sebabnya setiap bila kita ada penemuan baru, kita kata maknanya ni adalah manusia, ni dah start ni. Lalas sekali benda tu dia ibarat menipu diri sendiri. Sebab apa? Sebab dalam ilmu sejarah sekarang ni pun yang mengkaji ilmu-ilmu agama, kebudayaan, orang kata paleoantropologi ke antropologi ke apa benda ke, dia orang mengesan yang manusia-manusia ni sekitar 5000 tahun sebelum Masih tu, dia orang tak ada lagi konsep percaya Tuhan tu ada dekat langit lah, Tuhan tu adalah kosmik punya entiti ke apa ke, tak ada. Dia tak percaya lagi benda-benda tu. Konsep-konsep aku cakap bakal benda tu jadi pun tak ada lagi benda tu kan. Dia mula wujud adalah selepas daripada 4000 tahun sebelum Masihi kan. Adakah benda ni adalah satu teori konspirasi daripada orang kata sejarawan barat ni nak membenarkan kitab dia? Dia sendiri pun duk mencari dalil-dalil dalam kitab dia, nak kata kitab dia tu salah, dia nak jadi ateis kan. Sebab apa? Sebab bila bukti depan mata ni dah ada, tapi disebabkan kaedah-kaedah display yang telah digariskan menyebabkan kita tolak kan. Sebab apa? Sebab kita nak pakai tafsir bimaksur lah apa semua. Lepas tu kita buat andaian pelik-pelik lah apa semua. Dah lah sekali tak tahu jawapan kan, adalah jawapan dia wallahu alam bisawab kan. Sebab apa? Sebab kita sendiri nak menolak tu kan. Jadi kita kena tengok balik kan, sebenarnya apa larangan yang sebenarnya tu. Larangan merujuk kepada kitab ahli Yahudi ni kan. Apa sebenarnya tujuan tafsir bimaksur tu kan. Kita kena tengok balik. Ni selepas intro saya yang panjang berjela ni, baru nak cerita. Kita kena tengok balik kan. So saya rasa siapa-siapa yang buka video saya ni, masa saya cerita yang awal-awal tu pun dia dah berambus lah. Dia kata Mamat ni mengarut. Jadi kita mulakanlah dengan kaedah tafsir bermaksud tu. Kaedah tafsir bermaksud ni, kaedah tafsir Al-Quran ni, berdasarkan kaedah tafsir bermaksud ni, dia tafsir bermaksud ni secara ringkas dia adalah mentafsir Al-Quran dengan Al-Quran, mentafsir Al-Quran dengan hadis, mentafsir Al-Quran dengan pendapat para sahabat tabi'in kan. Lepas tu dia ada syarat, dia kena mahir bahasa Arab kan. So tak kisahlah tu. Dia punya poin utama dia adalah untuk mengekalkan kefahaman sama dengan kan golongan umat-umat terdahulu lah kan, sampai ke tahap orang kata para tabi'in, maknanya golongan salaf lah kan. Jadinya adakah golongan salaf ni dia dah faham semua benda kan? Dia pun tak tahu lagi siapa dia Zulkarnain, dia pun tak tahu lagi siapa dia Ashabul Kahfi, dia pun tak tahu lagi apa benda apa semua tu kan. Yang Ibnu Katsir,
Imam Ibn Katsir, Imam At-Tabari apa semua tu, dia dah masuk ke zaman khalaf dah. Kan? Dia dah permulaan zaman khalaf. Kan? So zaman khalaf ni pula, kan? Kerajaan Islam ni pernah dipimpin oleh golongan-golongan berfahaman Mu'tazilah ni. Kan? So diorang ni memerangi golongan-golongan yang tak mentakwil, kan? So disebabkan tak ada, orang kata tak ada, kita nak mentakwil tapi tak ada hujah, tak ada penemuan saintifik, tak ada fakta yang betul, tak ada rekod sejarah apa semua, tapi nak takwil juga, kan? Maka kan, maka faham-faham sendirilah apa jadi dia, kan? Lepas tu, itu yang tafsir Ibn Maksum ni di enforce untuk menyekat daripada kebebasan pemikiran mengarut-ngarut ni. Tapi tetap juga berlaku, kan? Orang kata masa tu boleh dikatakan, orang kata fitnah jugalah, fitnah dalam bentuk fitnah ilmu falsafah, kan? Sebab ilmu falsafah ni sesuatu yang kita tak boleh buktikan, di atas pemikiran akal kita apa semua. Jadi zaman tu adalah zaman fitnah ilmu falsafah lah, kan? Sebab zaman sekarang ni fitnah ilmu sains, kan? Bila masa kita menteorikan benda-benda tu, dan benda-benda tu kita boleh tunjuk dia punya bukti dia, kan? Tapi semua benda tu tak ikut Al-Quran dan hadis ke apa semua, kan? Maka dia akan jadi fitnah ilmu sains lah. Jadi bila fitnah ilmu sains ni, ini yang ramai ulama-ulama Islam kata, oh sains berubah-ubah, sains berubah-ubah. Tapi dia kena ingat, apabila sains tu sama dengan Al-Quran, dia tak akan berubah dah, kan? Kalau kata ada penemuan baru yang menafikan penemuan tu, kan, selepas 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dalam sekali dia pun dia akan dibuktikan bohong, balik kepada penemuan yang selari dengan sains, yang selari dengan Al-Quran, kan? So sekarang ni adalah zaman fitnah ilmu sains, kan? Zaman fitnah ilmu sejarah pun dah berlaku juga, kan? Bagi saya dah berlaku lah. Zaman fitnah ilmu fitnah ilmu falsafah ni, ilmu itulah yang wahdatul wujud lah apa benda. Kita nak cakap lebih-lebih tak boleh, sebab ramai yang masih lagi mempercayai Nur Muhammad, wahdatul wujud lah apa semua lagi, konsep-konsep tasawuf lah apa semua, kan? So nak cakap lebih-lebih tak boleh lah. Ramai lagi yang masih percaya benda tu. Saya pun tak kaji benda tu, sebab bagi saya nak mengkaji akal pemikiran apa semua ni buang masa, kan? Baik kita nak mengkaji Al-Quran tu, nak keluar isi kandungan dia, nak faham ni. Sebab apa? Sebab umat akhir zaman ni nanti nak keluar Imam Mahdi tu, Imam Mahdi akan ajak kita kembali kepada Al-Quran dan hadis tu, tapi kita tak faham sebab kita duk ikut ulama' sangat. Ulama' ni duk tarik kita pergi makrifat, pergi hakikat, pergi tasawuf, pergi apa benda entah apa semua. Lalah sekali datang Imam Mahdi duk seru kita baliklah kepada Wahabi, kan? Itulah nasib kita sekarang. Carried away. Kan? Carried away. Jadinya okey, tak apa, kita kembali balik kepada bila yang saya rasa zaman fitnah ilmu sejarah ni dah berlaku. Itu zaman sejarah ni diriwayatkan berdasarkan penulisan, kan? Orang tak jumpa lagi ilmu arkeologi, kan? So apa yang orang tu tulis, itulah dianggap betul, kan? Zaman orang duk merujuk kepada sejarah ni berdasarkan tulisan daripada Herodotus, kan? Mengatakan yang Cyrus the Great ni, kan, dia suka pergi menjajah, kan? Lepas tu dia cari gundik, kan? Dia nak apa, nak mengawal dia punya empire. Tapi sebenarnya bila orang kaji balik, rupa-rupanya Cyrus the Great ni ada satu je bini, tak ada cerita gundik-gundik, kan? Sebab apa? Sebab dalam agama Majusi sendiri pun dia kata sekiranya seorang Parsi, kan, berkahwin dengan orang yang bukan Parsi, dia hilang title sebagai orang Parsi. Jadi dia orang ni sayang kepada title orang Parsi tu, kan? Dia bangga dengan dia punya semangat kebangsaan sebagai orang Parsi tu, kan? Jadi dia orang tak maulah nak berkahwin dengan orang lain ke apa benda ke. Dia nak kahwin dengan orang Parsi je.
Dan memang ada larangan juga dalam agama Majusi, yang agama Majusi tu dia kata untuk orang Parsi saja. So tak boleh orang lain nak masuk agama Parsi. So dia tak boleh nak berkahwin dengan orang luar kan. So memang dalam sejarah dia pun Cyrus the Great ni ada satu je bini dia, nama Kasandane kan. So cerita yang dia nak pergi melancarkan kempen kepada orang kaum Massagetee, bunuh suami Tomiris lah dengan anak dia, semua tu kan. Benda-benda tu sangat-sangat boleh dikatakan diragui lah kan. Sebab apa? Sebab ada lagi riwayat daripada tulisan sejarah daripada Xenophon mengatakan yang Cyrus the Great ni dia mati biasa pun, tak ada kena penggal lah apa semua. Kan, dia mati akibat sakit tua. Dan tak cukup dengan tu kan. Zaman, boleh dikatakan zaman fitnah ilmu sejarah ni, kalau dekat tanah Melayu ni adalah orang kata zaman-zaman macam mana nak kata zaman-zaman penjajahan British ke apa ke. Apa yang Tun Sri Lanang tu kan, mula-mula karya dia tu dirujuk sebagai karya klasik lah, rujukan sejarah Melayu lah. Last sekali orang kata, oi dia ni sebenarnya tali baru Inggeris ke apa ke, dia menulis sejarah orang Melayu berdasarkan kehendak orang British untuk downgradekan martabat orang Melayu apa semua. So that is my example lah of zaman fitnah ilmu sejarah kan, yang mana telah boleh dibuktikan kan apabila kita dah maju dalam bidang arkeologi. Tapi itu pun tak menjawab siapakah sebenarnya yang membina piramid. Kan? Saya ada teori. Teori saya ni ada setengah-setengah orang kata, teori kau ni tak berasas lah, kau ni gila lah, kau ni ahli apa ni, teori geng-geng apa, koperasi kan, geng-geng teori aluminium. Tapi kita tengok balik kan, berapa banyak ada lakaran-lakaran dekat kawasan Sumeria, kat kawasan Sumeria pula, Mesopotamia lah, kat kawasan Babylon, kat kawasan Assyria kan. Ada banyak lukisan Anunnaki. Anunnaki ni adalah satu susuk yang macam manusia yang bersayap, yang dia bawa bakul duk bagi dekat orang kan. Dia jumpa dengan orang, dia bagi bakul kan. So siapakah Anunnaki ni, makhluk asing ke apa ke? Tak tahulah nak kata lah. Tapi carilah dalam sejarah-sejarah Islam, malaikat turun bawa makanan bagi kat Maryam kan. Malaikat turun bawa apa lagi ya, peti tabut yang orang Yahudi tu ke apa. So malas lah. Ini benda yang tak boleh nak dibuktikan kan, cuma boleh dicari analogi dia kan, analogi dia dalam Quran kan, tapi benda tak boleh dibuktikan. Jadi kita tak tahulah siapa yang membina piramid tu. Anggap macam tu je lah. Sebabnya yalah, piramid tu muncul lebih awal daripada zaman Nabi Adam AS kan. Lepas tu apa, patung Sphinx tu lagi lama daripada piramid kan. Lepas tu adalah pula orang-orang yang nak mengkaji benda macam-macam lagi lah kan, yang menemui adalah piramid yang lebih piramid daripada piramid tu lagi kan. Malah nak fikir lah kan. Benda tu memang dia dah masuk dalam zon teori konspirasi lah. Sebab tak ada bukti kan. Penting ke nak cari? Tak penting kan. Sebab apa tak penting? Sebab bila kita dah tahu yang ada manusia sebelum Nabi Adam kan, so kita dah tak perlu fikir lah kan. Pandai-pandai lah manusia zaman tu buat apa-apa pun kan. Diorang bukan binatang, diorang ni orang. Ada akal. Kita pun boleh buat kereta, boleh buat motor kan. Takkanlah dia orang ni tak boleh nak ukir batu kan. Jadinya apa lagi ya, yang fitnah zaman sains ni adalah ni lah kan. Yang contoh yang saya pakai ni lah kan, kejadian manusia ni kan. So yalah, bukti dah ada, tapi tiba-tiba dia nak kata
Sebab dia nak tolak lah kan kejadian. Sebab dalam Quran mengatakan Allah Ta'ala tu menjadikan setiap satu makhluk tu adalah makhluk tu lah kan. Dia buat manusia lah. Dia bukannya daripada monyet kacuk dengan beruang kan. Lepas tu bercampur kromosom apa semua. Lepas tu bolehlah jadi benda yang dia bukan macam tu lah kan. Cuma kita tak tahulah betul-betul Allah Ta'ala cipta tu macam mana, kita tak tahu kan. Yang penting kita tahu memang ada manusia sebelum Adam kan. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak keluar daripada kerangka Quran lah sebenarnya kan. Bila kita keluar daripada situ, habis lah. Tapi Al-Quran kata apa sebenarnya tentang Nabi Adam ni kan. Itu yang cerita saya dah buat video lepas tu. Nabi Adam ni adalah permulaan Nas, permulaan Khalifah kan, permulaan Bani Adam lah kan. Nafsu wahidah ke apa benda ke. Itu semua tu Nabi Adam AS lah. Tapi adakah dia permulaan manusia, permulaan insan? Tak kan. Insan dengan Basyarah ni merujuk kepada sosok yang macam kita ni, yang ada spiritual awareness macam kita ni, yang ada body macam kita ni, lebih kurang kan. Sebab apa? Sebab ayat surah Al-Furqan 54 dengan ayat 55 tu, kalau dibuang takwilan, sebab takwilan ni dia tak ada dalam ayat Quran, kita takwil kan. Al-Ma'i Basyarah kan, diciptakan manusia daripada air kan. Lepas tu adalah yang tambah air tu air mani lah. Sebab apa? Sebab ayat seterusnya menceritakan daripada, dan mereka adalah berketurunan, ada nasab, berkahwin kan. Tapi dia tak tengok pula ayat 55 tu. Ayat 55 tu kesinambungan nak menceritakan tentang manusia yang dijadikan daripada air ni, yang mana mereka ni kan menyembah sesuatu yang lain daripada Allah kan. Menyembah sesuatu lain daripada Allah. Lepas tu, dan golongan kafir di kalangan mereka ni akan saling membantu untuk menderhaki Tuhan mereka. Habis kat situ. Ayat 56 dia cerita tentang diutuskan Nabi Muhammad tu sebagai pembawa berita lah, apa semualah kan. So ayat 55 tu, kalau kita tengok ayat untuk orang kafir zaman yang selepas daripada Nabi Adam AS ni kan, Allah Ta'ala akan cela mereka ni takkan diberi hidayah lah, mereka ni akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi ayat yang 55 tu dia habis kat situ je kan. Sedangkan mereka ni menyembah sesuatu selain daripada Allah kan. Sepatutnya kat situ lagi dah kena cela dah kan, dah kena kutuk dah, masuk neraka ke dah apa ke kan. Belum kira yang kafir di kalangan mereka ni pula akan mendarat itu kat Tuhan mereka kan. Itu daripada saya punya penelitian lah. Saya tak mahir bahasa Arab kan. Jangan terima bulat-bulat. Tapi bila saya punya pemahaman dia macam ni, dia menjelaskan kenapa wujudnya kompleks ritual Gobekli Tepe lebih kurang 9,000 tahun sebelum Masihi kan. Lagi apa, patung Shigir lebih kurang tu juga. Lepas tu ada kot yang terbaru, dia cakap dekat kawasan Gobekli Tepe lah, Kurgan Tepe ke apa benda lah kan. Lagi lama daripada Gobekli Tepe, tapi tak adalah lama sangat, dalam beza 1000 tahun macam tu lah kan. So dia menjelaskan perkara macam tu. Dan memang ada analogi dia dalam kitab Taurat, yang kita orang Islam duk tunggang kata inilah buktinya kitab hampa ni kena takrif. Sebab apa? Sebab hampa punya cerita tentang kejadian manusia ni kata kontradik kan. Satu dalam kitab Genesis 1, satu lagi dalam kitab Genesis 2. Kitab Genesis 2 menceritakan tentang Nabi Adam, kitab Genesis 1 menceritakan yang manusia dijadikan pada hari ke-6 kan, selepas daripada dijadikan tumbuhan. Cerita dalam Genesis 2 tu dijadikan Nabi Adam dulu, lepas itu baru dijadikan tumbuhan kan. Sebab kita kembali kepada surah Al-Kahfi balik. Surah Al-Kahfi tu, Ya'juj Ma'juj tu dia kena halang dengan tembok kan. Dia tak boleh panjat, dia tak boleh juga melubangi. Tapi dalam surah Al-Anbiya kata Ya'juj Ma'juj tu akan turun daripada tempat tinggi. Jadi adakah dia kontradik? Dia tak kontradik kan. Itu menunjukkan dia turun daripada tempat tinggi tu tempat lain, bukannya tembok tu. Tembok tu dia tak pernah mempenjarakan Ya'juj Ma'juj pun. Siapa yang pergi tafsir kata Ya'juj Ma'juj duduk belakang tu terkepung, tak boleh masuk mana. Bila dah orang boleh terbang tengok daripada atas
Tak jumpa apa-apa pun dia kata Ya'juj tu dalam tanah pula. Apa benda ni? Nak tafsir bahasa apa ni, guna bahasa Arab sangat. Jadinya nak cakap macam mana kan? Sebab kalau kita tengok kan, Al-Quran ni dia diturunkan dalam bahasa Arab kan. Jadi pekaji-pekaji Al-Quran ni, pekaji orang bahasa Arab, pekaji Al-Quran ni apa, dia kata Al-Quran ni, bahasa Arab ni, Al-Quran ni is the highest literature in bahasa Arab kan. Dia memperkenalkan konsep-konsep baru dalam tata bahasa Arab semua. So dia tak mungkin ada salah pada, tapi kenapa hampa tak boleh dia pelik-pelik tambah benda kan? Kalau dia adalah the highest literature, the standard dia piawai yang you tak boleh lawan kan, kenapa tiba-tiba you tambah-tambahkan lagi benda-benda yang yalah mungkinlah pada asalnya katakan untuk memudahkan kita punya kefahaman ke apa benda ke kan. Tapi macam mana kalau kefahaman tu terus lari kan? Ini terutamanya dalam kisah-kisah tafsir kan. Sebab dalam Al-Quran tak pernah berubah kan, tapi bila baca tafsir ada macam-macam kan. Jadi bezanya orang Arab dengan bezanya orang Yahudi, orang Yahudi ni dia terus modify kitab dia. Orang Arab ni dia tak kacau Al-Quran, tapi dia pergi buat tafsir kan. Dan mana tafsir tu kadang-kadang orang Arab dengan orang Yahudi ni dia adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. So dia orang pun bawa genetik J kan, Y kromosom J tu dia bawa kan. So kalau ikut kegemaran orang-orang Melayu ni kan, penceramah agama Islam dalam bahasa Melayu ni, dia kata oh orang Melayu ni dia ada genetik dia tu adalah orang kata dia apa boleh mengamuk kan. So bangsa lain tak ada mengamuk lah apa semualah, nak kata bangsa lain mengamuk kan. So kalau sesuatu perangai tu dia boleh diwarisi daripada segi genetik kan. So adakah orang Arab ni tak ada kecenderungan kan untuk meniru ataupun berbuat seperti orang Yahudi kalau perangai boleh diturunkan secara genetik kan. Jadi kan, bukan saya nak kita kembali kepada poin asal ya. Bukan saya nak merendahkan tafsir Ibn Mansur ni, tapi tafsir Ibn Mansur ni dia adalah untuk kembali kepada fahaman golongan salaf. Sebab ada zaman Mu'tazilah dulu yang suka mengarut ni kan, ilmu falsafah lah apa semua. So adakah tafsir Ibn Mansur tu kekal sampai akhir zaman? Al-Quran tu kekal sampai akhir zaman. Tafsir Ibn Mansur tu mungkin kaedah tu pun setelah kemajuan sains dan teknologi tu sampai satu tahap tu, in the end dia terpaksa meraihkan tafsir ijtihadi, tafsir bi'arai ni lah kan. Sebab sekarang ni tafsir qat'i adalah tafsir Ibn Mansur kan. Bab-bab hukum apa semua tu kita pakailah tafsir Ibn Mansur tu kan. Bab-bab fiqah apa semua tu kita tu tak boleh nak ni. Tapi dalam bab-bab cerita tentang bumi lepir ke kan, manusia ni apa ni, kejadian manusia dalam embrio ke apa semua tu, itu dia nak tak nak dia terpaksa meraihkan tafsir bi'arai. Sebab dia tafsir yang orang kata berdasarkan ilmu yang selain daripada itulah. Kalau setakat ilmu bahasa je tak cukup kan. Yang orang Yahudi tu dia nak jadi takwil pelik-pelik tu sebab dia ilmu bahasa kan. Sebab apa? Sebab saya duk kaji juga kan. Kalau orang Arab kata ataupun kalau pekaji ilmu Al-Quran ni kan, dia mengatakan yang bahasa Arab ni adalah the highest standard apa semua, tak ada kesalahan pada dia apa semua. Apakah pandangan orang Yahudi terdahulu terhadap kitab dia tu kan? Adakah dia rasa kitab dia tu adalah the highest standard dalam bahasa kata Aramaik ke Hebrew ke, saya pun tak tahu dah.
Kan? Sebab apa? Sebab dalam cerita kejadian alam dalam Book of Genesis 1, kan? So dalam Al-Quran dia kata alam ni dijadikan dalam 6 fasa ataupun 6 masa. Tapi dalam tu dia katakan dijadikan dalam 6 hari. Adakah orang Yahudi zaman dahulu tu dah faham konteks penggunaan ataupun penggunaan fasa ataupun masa ke, ataupun wahyu tu diturunkan pada mulanya menceritakan tentang 6 waktu yang berbeza, tapi disebabkan orang Yahudi tak faham, dia faham hari saja, jadi dikekalkan perkataan hari dalam tu, kan? Wallahu alam, kan? Wallahu alam, kan? Jadi mungkin itu adalah perbezaan lah kot, kan? Ada kemungkinan dia macam tu kot, wallahu alam. Saya cuba nak memikir, tapi itulah bila kita memikir tanpa guru ni, kan? Ada orang kata, ada orang kata lah, kan, syaitan jadi cikgu dia, kan? Tapi tak apalah, kan? Kalau kita memikir dengan guru, tapi guru duk bagi jawapan wallahu alam bisawab pun tak ke mana juga, kan? Jadi pada saya, kan, disebabkan faktor bahasa jugalah, akhirnya kitab Taurat tu ditahrifkan tanpa sengaja. Mungkinlah, kan? Kita kena bersangka baik, kan? Sebab dalam Al-Quran, pengkaji bahasa Arab ni mengatakan Allah Ta'ala memperkenalkan tata bahasa, gaya bahasa, apa lagi macam mana inilah sistem-sistem grammar ke apa benda ke yang baru, yang sebelum tu orang Arab tak pernah pakai benda macam tu, tapi bila dia baca macam tu dia faham. Ni daripada Arabic 101 lah, kan? So macam mana kalau orang Yahudi tu Allah Ta'ala menurunkan dalam gaya bahasa yang sama dengan Al-Quran, kan? Dia memperkenalkan konteks-konteks baru dalam bahasa Yahudi, yang mana orang Yahudi refuse to adopt dan refuse to faham, refuse to accept, refuse to integrate. Lepas tu dia nak pakai benda yang konsep yang dia dah faham. So itu saya punya ni lah, saya cuba ambil case sampel dalam cerita tu lah, 6 hari kejadian 6 hari tu lah. Sebab dalam kitab Taurat kata 6 hari, dalam kitab Al-Quran tak pernah kata 6 hari, dia kata 6 masa ataupun 6 fasa, kan? So itulah, mungkin itulah kalau terlampau nak tafsir sangat, bergantung pada kefahaman bahasa, kan? Balaghah lah, apa benda tu lah, kan? Sebab nak tak nak kita kena terima lah, Al-Quran suruh kita berfikir, suruh kita melihat, kan? Itu semua asas-asas ilmu sains, kan? Jadi tak apalah, kan? Panjang sangat pula dah saya pergi kat yang tafsir Ibn Mas'ud tu. Kita pergi dekat apa ke nama tu, hadis tu tadi, kan? Adakah sebab hadis tu dia cerita tentang Saidina Umar, dia bawa berapa helaian. So apa kandungan sebenarnya helaian tu, kan? So apakah pandangan orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad pada masa tu, kan? Masa kat Madinah tu, kan? So kita tak tahu. Dalam hadis tu dia tak menceritakan apakah yang dibacakan oleh Saidina Umar kepada Nabi Muhammad SAW, kan? Tapi kita cuma boleh berspekulasi, kan? Sebab Nabi Muhammad SAW ni dia takkan membatalkan ayat Al-Quran yang telah turun dahulu dekat Mekah, seperti dalam surah Yunus ayat 94 dengan ayat surah Yusuf ayat 111, kan? Dia tu dah turun kat Mekah dah. So Nabi Muhammad SAW tak akan membatalkan tu, melainkan dia menerangkan macam mana cara dia. So saya dah tanya ChatGPT, pernahkah Rasulullah SAW tu merujuk kepada kitab tu, kitab terdahulu? Memang tak pernah. Sebab Rasulullah SAW tak pernah ragu, kan? Jadi walaupun turun surah Yunus ayat 94 tu, kan, yang mana ditakwilkan, kan, kalau kamu ragu, kan, lepas tu ditakwilkan ada dalam kurungan wahai Muhammad, kan, bertanyalah kepada orang-orang yang telah membaca kitab terdahulu, kan? So Rasulullah tak pernah ragu. Satu-satunya ketika Rasulullah merujuk kepada kitab Yahudi adalah dalam satu kejadian ketika ada seorang Yahudi ni, dia telah melakukan apa benda tah,
uh, zina kot, sebab hukum dia kena rejam dengan batu. Jadi orang Yahudi ni dibawa menghadap kepada Rasulullah SAW bersama dengan kitab Taurat dia kan. Jadi tapi ditutup kan, ditutup tu. Lepas tu Rasulullah SAW tu dia suruh alihkan tanganmu. So Rasulullah pun Yahudi tu pun alihkan tangan dan tengok hukuman dia kat situ adalah kena rejam. Jadi Rasulullah kata, aku akan mengikut bukumu. Jadi Yahudi tu kena rejam lah kan. Itu je kot kejadian dia, sebab tak banyak yang Rasulullah rujuk kepada kitab Yahudi kan. Jadi mungkin setengah-setengah orang akan melihat peristiwa tu sebagai Rasulullah menghormati agama lain lah, apa semua kan. Sebab dalam kejadian lain memang Rasulullah tak rujuk langsung kitab Taurat. Tapi apa dia helaian kitab Taurat yang dibawa oleh Sayyidina Umar tu kan. Jadi pada zaman tu orang Yahudi ni dia dah lama kena halau dengan orang Rom, lebih kurang 70 Masihi. So dia berterebar lah, merata dekat Yaman lah, dekat mana-mana lah, apa semua. Dan ada yang memilih dekat Madinah kan. Sebab apa? Sebab dalam kitab dia terdahulu tu dah ada dah cerita yang sekian ni Nabi-Nabi yang akhir zaman ni apa semua ni, dia akan duduk dekat tempat ni, yang mana tempat tu menceritakan macam Madinah kan. Nak tahu cerita dia ni, cerita dalam cerita pengembaraan Salman Al-Farisi kan. Macam mana Salman Al-Farisi ni kan, masa dia duduk dekat Isfahan ke mana ke, Salman Al-Farisi ni dia duduk dekat Parsi. Lepas tu dia tengok ada orang Kristian kan, dia rasa macam Salman Al-Farisi ni orang soleh di kalangan orang Majusi. Dia ditugaskan sebagai penjaga api yang memastikan api tu tak terbakar. Tak terbakar pula, api tu tak terpadam sampai bila-bila. Dia sentiasa kena nyalakan api tu. So dia tugas tu adalah macam tugas Tok Siak lah. Maknanya orang yang soleh jugalah kan, di kalangan orang-orang Majusi. So Salman Al-Farisi ni bila dia tengok orang Kristian beribadat, dia macam tertarik. So dia pergilah kat situ. So orang Kristian tu pun dia ajarkan agama Kristian. Tapi sebelum tu bapak Salman Al-Farisi ni kata kat dia, tak payahlah kamu ikut agama tu, agama ni adalah lebih baik daripada agama tu, agama ni apa semua tu lah kan. Sebab cerita dia agama Majusi ni pun macam saya cerita tadi tu lah, dalam Book of Ezra 1 tu, dia adalah agama Tauhid juga yang diturunkan khas untuk orang Parsi. Sebab dalam surah Yunus dah cerita dah, setiap kaum diutuskan Nabi daripada kaum masing-masing kan. Yang nak kata Zulkarnain itu menyebarkan agama Tauhid dalam jajahan dia. Apa benda geram kan. Hak ni hampa tak mau pakai, hak tu hampa tak mau pakai lah, hampa buat cerita mengarut sendiri kan. Tak apa, kita kembali pada cerita Salman Al-Farisi tu tadi. Lepas dia dah belajar agama Kristian, lepas tu padri tu mati. So sebelum padri itu mati, Salman Al-Farisi tu tanya dekat dia kan, kat mana lagi boleh dia sambung belajar. Pergilah ke sini kan. So Salman Al-Farisi tu pergilah mengembara jadi gembala lembu lah. Lepas tu lembu dia kena rompak lah, dia kena jadi hamba lah, apa semua, semata-mata nak belajar agama Kristian. Last sekali dia dekat ni, sebelum sampai kat Madinah kot, dia ada jumpa satu padri yang last. Dia kata, aku dah tak kenal dah orang Kristian yang masih lagi soleh. Nampak lah kat sini kan, aku dah tak kenal dah agama Kristian yang masih lagi soleh. Maknanya Salman Al-Farisi ni agama Kristian apa? Agama Kristian monoteis, yang Unitarian tu, bukan Trinity. So dalam cerita Salman Al-Farisi tu, aku dah tak kenal dah lagi padri mana yang mengamalkan ajaran monoteis ataupun Unitarian ni, yang Tuhan tu satu. Jadi berdasarkan kitab dia pun kitab Taurat juga kan, tapi dia ada tambahan lah kitab Injil tu kan. So most probably tak ada lah bahagian yang Paul tu kan, bahagian yang Paul tu tak ada lah. Dia ada setakat orang kata bahagian yang depan-depan lah kan. Mungkin ada yang Barnabas ke apa ke, tak tahulah. Mungkin dia ada setakat Gospel of John, Matthew, Mark dengan Lucas je kan. So yang padri tu kata, aku dah tak kenal dah mana ni, tapi last kali jumpa dengan ni, yang last tu kali dia kata, aku dah tak tahu dah siapa yang akan ni apa, tapi Nabi akhir yang akan muncul sekali apa semua ni ada kat tempat ni
Kan? So orang Yahudi pun ada bahagian tu. Dia orang pun tahu pasal benda tu. So dia orang pun dah pindah kat Madinah. Kan? Tapi apabila sampainya waktu seorang yang Nabi tu sampai, dia sampai di kalangan kaum Bani Hashim, orang Arab, kan? Ini bukan Mesiah kita ni. Mesiah kita ni Nabi Daud punya keturunan. Kan? So mungkin suhuf yang dibacakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab tu, kan, adalah suhuf-suhuf tentang dalil-dalil Mesiah, orang Nabi akhir zaman, Nabi akhir orang Yahudi, yang mana merujuk kepada keturunan Nabi Daud yang daripada bangsa Yahudi apa semua tu, kan. So mungkin itulah yang sebenarnya. Tapi itu saya punya spekulasi, kan, sebab Rasulullah dia tak akan membatalkan ayat Al-Quran, kan. Tapi kejadian tu tetap terjadi. Jadi apa yang sebenarnya yang dibacakan oleh Sayyidina Umar tu, bagi saya adalah perkara yang berkaitan dengan keadaan sosial masa itulah. Orang Yahudi menunggukan seorang Nabi daripada keturunan Nabi Daud AS, bukannya daripada Bani Hashim, kan, keturunan Nabi Ismail, kan. Itu pandangan saya lah, kan. Jadi larangan untuk merujuk kepada kitab Yahudi apa semua tu bukanlah bersifat kekal, kan, dan bukan bersifat total, bersifat ada topik lah, kan, bersifat ada topik, kan. Jadi itu je lah kot secara ringkas. Saya banyak menghabiskan masa dekat kaedah tafsir Ibn Mansur, bukan sebab nak merendahkan tafsir Ibn Mansur, tapi dia pun hanya pada orang kata waktu yang tersesuai apa semua, dan akhirnya dia terpaksa juga menerima tafsir yang lebih updated lah, yang disokong oleh fakta apa semua, kan. Sebab macam saya cakap tadi, kan, dalam sains pun ada fitnah ilmu sains, kan. Cerita dia tentang kejadian manusia, dan mengikut ahli evolusi ni lah, kan. Para penyokong teori evolusi ni, dia berpegang kepada teori common ancestor, kan. Kalau kita ada rangka yang serupa macam ni, mesti kita ada tok nenek moyang serupa, kan. So itu adalah fitnah ilmu sains. Sebab dalam ilmu sains, kan, benda tu dia kata homogenik, kan. Tapi ada juga satu cabang ilmu sains yang disenyapkan. Sebab apa? Sebab dia lebih hampir kepada cerita dalam kitab lah. Nama dia bukan common ancestor, common design, ataupun common ancestor tadi dia bergantung pada apa ni, hujah-hujah homogenik, kan, nak mengatakan yang ada keturunan yang sama. Tapi yang cerita common design ni adalah homogenik. Bukan homogenik, tadi homogenik, ni homoplasy. Homoplasy ni, kan, kalau kita tengok dalam YouTube sekarang ni, dia kata parallel creation. Walaupun dia daripada keturunan lain, tapi disebabkan gaya hidup ataupun persekitaran ataupun pemakanan yang serupa, akhirnya dia akan menjadi benda yang serupa, kan. Dia adalah berdasarkan keperluan. Contoh dia paus dengan Pachycetus. Pachycetus ni rupa dia macam anjing, kan, tapi disebabkan dia ada telinga dalam macam paus tu, maka orang mengatakan dia adalah tok nenek moyang kepada ikan paus. Sebab organ yang tulang telinga dalam tu je. Sedangkan kalau gaya hidup dia sama dengan ikan paus, maknanya dia akan cari makan dalam air, yang mana dalam air tu dia macam anjing. Anjing ni dia suka bercakap secara kumpulan, buat kerja macam serigala apa semua. So bila dalam air dia nak berkomunikasi, kalau dia menggunakan kaedah yang sama ikan paus, mesti dia kena ada organ tu juga. Nampak? Itu adalah homoplasy punya teori, kan. So dia lebih dekat kepada ayat-ayat Quran lah, yang mana Allah Ta'ala menjadikan setiap makhluk tu secara individu lah, yang satu persatu lah, bukannya daripada tok nenek moyang apa semua, kan. So teori itu tak popular. Yang popular adalah teori common ancestor. Jadi itu je lah kot pukul saya pada kali ni. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Saya nyaris tertinggal, kan. Tadi saya dah mention pasal hadis tentang dalam 1000 Bani Adam, kan, keturunan Nabi Adam,
999 yang masuk neraka tu adalah Ya'juj Ma'juj, satu je yang selamat. Kan, saya dah mention lebih kurang. Kan. Lepas tu saya dah mention dah yang dia orang ni adalah keturunan daripada Bani Qabil yang pergi ke berjumpa dengan Caucasian hunter-gatherer, berjumpa dengan Eastern European hunter-gatherer. Jadi adakah mereka akan masuk ke neraka sebab dia orang adalah Ya'juj Ma'juj ataupun keturunan Ya'juj Ma'juj? Dalam Quran kata tak ada siapa pun yang mewarisi dosa orang sebelum dia tu. Jadi hang keturunan Ya'juj Ma'juj ke apa benda ke, tak semestinya hang automatik masuk neraka, melainkan apa yang hang kerjakan. Kan? Hang masuk neraka adalah apa disebabkan apa yang hang kerjakan. Kan? Dan kebetulan lah kot 999 tu banyak kan yang keturunan Ya'juj Ma'juj lah kan. Ataupun nak cerita betapa ramainya orang tu kan. Tapi masuknya kita ke dalam neraka tu adalah disebabkan apa yang kita kerjakan, dan bukan disebabkan kita punya nasab keturunan. Kan. Jadi apa yang dikerjakan oleh Ya'juj Ma'juj ni kan? Seperti dalam surah Al-Kahfi, dia melakukan kerosakan, membuat pembunuhan apa semua. Dan kalau kita dah kaji sejarah dia kan, semasa orang Scythia pergi berasimilasi dengan orang Greek, sebenarnya dia berperang dengan orang Greek kan. Dia kalah kan. Dia kalah. Lepas dia kalah kan, sebab apa? Sebab dia kalah tu pun ada sebab dia. Sebab dia dah lama berkawan dengan Greek kan. Dia dah berpuluh-puluh tahun buat aktiviti ekonomi bersama. Orang Greek dah belajar cara dia berperang. Kemudian akhirnya dia dikalahkan lah kan. Dia dah come out dengan warfare, macam mana nak mengalahkan tentera berkuda kan, yang memanah atas kuda apa semua kan. So kalahlah orang Scythia ni. So dia kalah, dia berpecah. Ada sebahagian dia berasimilasi dengan bangsa Sauromacia. Lepas tu hasilnya dia di Sarmatia. Jadi Sarmatia ni adalah bangsa yang di upah oleh askar Greek kan, untuk orang kata menjadi tentera berkuda lah kan. Dan askar Greek menang, mengalahkan Parsi dan lebih kurang 300 tahun sebelum Masihi. Disebabkan diorang ni adalah askar yang macam mana ya, askar sebab askar Parsi pun ada juga kuda apa semua tu, memang ada lah kan. Tapi orang kata dah Allah Ta'ala tadikan dia macam tu, dia kalah kan. Sebab masa tu pun kerajaan Achaemenid ni pun dah merapu-rapu juga kan. Carilah cerita pasal Raja Cambyses dengan saudara dia Bardia. Apa? Balia bin Mulkan. Mulkan tu apa? Mulkan tu adalah raja yang the king kan. Balia bin Mulkan. Mulkan tu adalah the king kan. Who is the king? Cyrus the Great. Who is Balia? Bardia. Who is Zulkarnain? Teori dia bukan Zulkarnain, macam mana sebab ni cerita Nabi Khidir lah kan. Nabi Khidir bersama dengan Raja Zulkarnain bersama dengan sepupu dia ataupun saudara dia dan juga menteri dia Nabi Khidir. So cari cerita tu, cerita pasal Cambyses berebut tahta dengan Bardia kan. Lepas tu akhirnya sepupu dia Darius, dia kata ini bukan Bardia kan. Lepas tu dia cabar Cambyses kalah. Lepas tu dia ambil alih tahta kerajaan Achaemenid apa semua. So orang Parsi dah start merapu lah, disebabkan ketamakan lah apa benda apa semua selepas daripada kematian Raja Cyrus the Great lah. Jadi orang kata iman tu tak dapat diwarisi lah kan. Anak dia sendiri pun dah buat merapu dah kan. Lepas tu balasan Allah Ta'ala pun datang pada dia dalam bentuk tentera Greek yang memusnahkan kerajaan Parsi lebih kurang 300 tahun sebelum Masihi. Dia musnahkan kota Persepolis. Lepas tu dia macam-macam lagi lah, bunuh pendeta agama Majusi, bakar kitab-kitab dia, rumah agama dia apa semua kan. Jadinya kemudian dia memasukkan unsur Hellenistik dalam agama Majusi. So orang Greek ni dia dah come out dah dengan Platoism apa semua tu sebelum daripada kempen
menyerang Parsi pada 300 tahun sebelum Masihi. Kemudian dia bawa masuk itu, dia rosak unsur-unsur Hellenistik tu, dia rosakkan agama Parsi kan. Itu yang dah jadi falsafah Parsi kan. Lepas tu falsafah Yunani kan, dia bermula daripada falsafah Yunani, pergi rosakkan agama Majusi, masukkan elemen Hellenistik dalam tu, jadi falsafah Parsi. Kemudian falsafah Parsi ni pula dalam masa yang sama, orang-orang Greek ni pula dia buat kitab Taurat, Septuagint, masukkan unsur Hellenistik dalam kitab Taurat Septuagint kan, lebih kurang 250 tahun sebelum Masihi kan. Lepas daripada tu orang Greek ni dikalahkan oleh orang Rom selepas daripada kematian Alexander the Great kan. Lepas tu orang Rom ni pula mengadopsi pula budaya orang Greek ni kan. Jadinya dia mengadopsi budaya orang Greek tu, dia pun meneruskan peluasan empire dia apa semua. And then 325 tahun Masihi tu dia merosakkan agama Kristian pula lah, dengan mengadopsi doktrin Trinity pula. So kerosakan yang dibuat tu bukan sekadar berperang. Jadi kalau Raja Cyrus the Great dulu, masa dia meluaskan empire Achaemenid, selepas dia dah menang perang, dia tak bunuh raja, dia tak apa semua, malah dilantik pula raja tu jadi wakil kepada empire Achaemenid dekat kawasan tu kan. Dia jadi macam governor, dia dah kalahkan raja tu. Dia macam mana raja-raja Melayu membayar ufti kepada Raja Siam, macam tu lah lebih kurang kan. Susah nak cerita kan. Dia bukannya bunuh, rosakkan, musnahkan. Kalau orang Greek ni lain, habis dia musnahkan apa semua orang Rom tu kan. Empire Parthia tu naik semula tu selepas daripada keruntuhan Empire Greek kan. Lepas tu dia berlawan pula dengan Empire Rom kan. So sama jugalah orang Rom ni masa dekat Jerusalem tu kan. Kalau nak kata ada cerita Raja Abdul Rahman dalam cerita Ashabul Kahfi lah, yang ada penasihat seorang Islam, seorang Kristian lah apa semua. Kalau benda tu berlaku zaman Rom kan, orang Rom dia bukannya nak mengiktiraf raja setempat tu kan, dia lantik governor dia sendiri. Macam dekat Palestin tu, Pontius Pilatus kan, mana nak muncul ni Raja Abdul Rahman tu, agak susah lah kan, sebab dia punya governor tu dah act as a king, tribal chief ada lah kan. So cerita dia yang orang Yahudi memfitnah Nabi Isa AS tu pun sampai orang Rom tu nak mensalib dia pun adalah disebabkan orang Yahudi fitnah kata Isa ini mengaku sebagai raja daripada keturunan Nabi Daud kan. Orang Rom dengar kata ada siapa mengaku raja, kan. Dia peduli apa pasal dakwah ke apa, dia tak peduli pun. Tapi sebab itu Nabi Isa tu dikatakan oleh orang Yahudi yang nak menolak Nabi Isa ni sebagai dia mengaku sebagai raja daripada keturunan Nabi Daud. Itu ya kan. Itu antara spekulasi-spekulasi lah, tapi saya memilih spekulasi itulah sebab nampak lebih betul lah. Spekulasi yang nampak agak macam goyang sikit tu saya buang lah. Saya pilih lah yang mana yang lebih menguatkan fakta kan. Jadi fakta yang saya rasa lebih kuat adalah disebabkan Yahudi tu memfitnah, kata Nabi Isa tu mengaku raja lah, sedangkan dia mengaku dia adalah utusan Allah, Rasul, bukannya mengaku raja. So nah akhirnya dia buat konsentrasi. Jadi kerosakan yang dia lakukan di situ adalah kerosakan daripada segi orang kata, itulah fitnah ilmu falsafah tadi tu kan. Ilmu falsafah, ilmu pemikiran, ilmu yang ni apa semua. Jadi Ya'juj Ma'juj yang 999 tu mungkin juga termasuk orang-orang yang menjalani gaya hidup ataupun pemikirannya macam tu, yang tak mau kembali kepada Al-Quran dan hadis ataupun kitab-kitab yang telah diwahyukan kepada, tapi nak berpegang pada falsafah yang nak menafikan kewujudan Tuhan. Sebab orang kafir pun tempat dia dalam neraka juga kan. So Ya'juj Ma'juj tu pun macam tu lah kan. Pagan Rom, pagan apa lagi, pagan Greek. Jadi ini betul-betul kan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.